Okey, ada yang bertanya kepada saya, bila kita dah tukar 12.3 inci ni pada Proton Exora, adakah button-button ni semua boleh pakai? Sebab dia bagi sekali dengan casing kan. Okey, jawapan dia boleh pakai. Boleh pakai sebab ni kita tunjuk kat sini, kita boleh pakai. Ini volume, ni volume. Ini kita cuba tengok tekan radio. Ini radio. Ini home. Kita tengok contoh. Ini tekan back. Ini phone. Tu yang bluetooth tu. Ini navigation map. Ini mode. Tu nak tukar mode tu. AUX, radio, navy, music. Ni mode. Okey. Ini pula untuk channel ni. Kita boleh pusing ni channel. Ni channel. Ini kalau kita tekan ni untuk mute. Sini kalau tekan untuk play pause. Kalau kita main muzik atau video. Okey, dia cara nak setting dia macam dia kena setting, dia tak boleh pakai terus. Nak setting je. Kita kena pergi ke setting. Kena masuk ke factory setting. Tu masuk pada password dia. 1 2 3 4 5 6. Confirm. Okey. Lepas tu ni pilih select model car. Pilih yang saya dah setting ni. Jenis scan box ambil yang ni. Model kereta ambil yang ni. Model ambil yang ni. Simpan siap je nama ni. Ini memang setting untuk Proton Exora punya casing baru. Ngam dengan setting ni. Boleh pakai. Okey, itu saja.